Assalamualaikum tuan-tuan. Saya ni tiba-tiba sakit lutut. Saya cek lutut saya bengkak sebelah. Sampai saya ketika pergi solat tarawih tak boleh nak duduk di antara dua sujud kerana tak boleh nak bengkokkan kaki saya. Saya terpaksa pakai kursi. Jadi saya tak boleh terima kerana saya nak menyembah Allah tuan-tuan. Jadi saya pun pergilah ke klinik kegemaran saya, iaitu Klinik Salam. Klinik Salam ni memang jadi tempat yang strategik untuk kalau siapa-siapa pun nak menerima lautan. Kerana dia mempunyai pelbagai-bagai alat untuk memeriksa pesakit kita, X-ray dan sebagainya, ultrasound, termasuklah dental seperti mana yang tuan-tuan lihat dalam video ini. Yang lebih saya utamakan, servis di sini begitu prihatin dan mesra terhadap rakyat ataupun pelanggan yang datang ke sini. Kita berasa tenang jiwa kita kerana kemesraan yang akan dilayani oleh staf yang ada di sini. Kita ni dah sakit. Kadang-kadang bila kita dah sakit menghadapi tekanan pula dari segi kita nak melaporkan diri, mendaftar di pusat pendaftaran, selalunya di mana-mana tempat lah. Kadang-kadang kita bertambah tension. Dan begitu juga dalam video ni, komen-komen netizen yang ditunjukkan selalu memuji servis yang ada di Klinik Salam ni. Jadi selain daripada itu, kempen untuk bersunat anak-anak kita, lepas tu taman permainan mini untuk kanak-kanak disediakan dalam keadaan yang sejuk dan tenang. Kemudian tu di tempat kita menunggu pun tenang dan aman. Jadi tak ada pressure di sini. Kemudian saya dah masuklah ke bilik rawatan, jumpa dengan doktor. Doktor pula begitu prihatin. Dua-dua ni doktor pakar yang ada kat sini, Dr. Azan dengan Dr. Rafiq. Mereka cukup prihatin dengan keadaan saya. Begitu serius mereka memeriksa saya, dan saya merasa terhutang budi pada sikap prihatin mereka. Kemudian sakit saya di scan. Bila scan didapati banyak cecair-cecair menyebabkan bengkak, dan mereka menawarkan satu servis yang mana menjedut balik bengkak-bengkak saya tu. Inilah dia keadaan bengkak saya tu, cecair bengkak saya tu yang telah disedut. Akhirnya terus kaki saya boleh duduk seperti biasa. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh cubalah datang ke sini kalau tak percaya. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah akan menolong tuan-tuan. Allahu Akbar.